seterusnya. Untuk itu dipersilakan kepada Umar Mukhtar bin Sulaiman yang akan menyampaikan cerita dan hikayat Merdeka Siamang Gagap, wakil dari Sekolah Kebangsaan Damansara Utama. Untuk itu dipersilakan. Dengarlah, wahai tuan-tuan yang budiman, hamba bentangkan hikayat lama, dibisik dari zaman berzaman, disurat atas kulit kayu, disimpan dalam dada warisan, tentang si gagap yang bukan sebarang. Inilah kisah pendekar Siamang Gagap. Pada zaman dahulu kala, sebelum terbentuknya 92 menjadi negeri 9 yang kita kenal hari ini, di satu tanah beradat, Seri Menanti namanya. Di dalam hutan rimba berkabus tebal dan penuh misteri alam. Dikatakan terdapat makhluk aneh berbulu hitam legam. Dia bukan jin, bukan hantu, bukan juga manusia, tapi makhluk setengah insan, setengah rimba. Munculnya penuh keramai. Suara lolongannya membawa makna, memecah hening rimba yang pekat gelap. Ini kerana siamang ini akan berbunyi setiap kali musuh datang menceroboh atau bahaya datang menimpa penduduk kampung. Suaranya bergetar-getar, terputus-putus. Namun lolongannya begitu hebat hingga mengguncangkan jantung yang berani. Sampailah pada suatu masa, kampung-kampung kecil sering diserang orang rawa yang datang bagaikan hantu lapar. Habis mereka merampas padi orang kampung, membakar dusun dan menculik anak dara. Huru-hara kampung dibuatnya. Maka penduduk kampung pun mengadulah ke istana. Apanya di Pertuan Besar, kampung kita diserang orang rawa. Bantulah kami, rakyat jelata. Hidup kami sudah cukup melata. Siamang keramat berbunyi tidak kira masa, tidak kira ketika. Bertitah raja kepada pembesar istana. Wahai mamanda semua, tidakkah kita mempunyai pendekar yang mampu menumpaskan serangan orang rawa? Namun pembesar istana penuh takut. Lidah mereka keluh. Kita tidak akan melawan. Jika rawa murka, hancur semua. Hilanglah tempat rakyat bersandar. Segenap tanah menjadi bisu. Dalam hening suasana, bangkit seorang pemuda di kalangan pembesar istana. Tegap tubuhnya, tajam renung matanya, lincah dia berpencak silat. Dialah pendekar tanpa nama. Biar aku melawan. Takkan ku biar tanah ini menjadi milik orang. Takkan ku biar adat dan maruah kita digadai demi ketakutan. Cakapnya tidak banyak, berpantun, bermadam, hilang di dalam rimba yang masih bertembun tiada jejaknya. Hilang di rimba, tiada jejaknya. Urun demi urun silih berganti.
membela. Siap, siap, siap. Malam ini terdengar lolongannya. Lari! Lari! Si gagak besar dari hutan. Musuh datang. Berlari orang kampung. Yang kecil dikendong. Yang tua dipapah. Yang tempang dituntun. Yang kaya menutup pintu. Yang miskin menutup tempayan. Dalam kabut serimba muncul susuk pendekar tanpa nama, berpencak silat melawan orang rawa yang datang menjarah bumi Adam. Bertepiaran lari orang rawa keluar dari tanah seri menanti. Jantung mereka berdegup pantas, begitu takutnya mereka. Sejak malam itu, setiap kali musuh datang menceroboh, Siamang Gagak akan memberi amaran. Lolongan itu menjadi nyawa kepada rakyat, memberi masa untuk rakyat menyelamatkan diri dan harta benda. Orang rawa mula gentar. Rimba itu ada penjaga, kata mereka. Bukan sekadar pendekar, tapi ada kerabat yang menggagap. Dan begitulah pendekar tanpa nama mendapat gelaran. Dia digelar pendekar Siamang Gagak dan menjadi hikayat seri menanti hingga hari ini. Hikayat ini bukan sekadar cerita, tapi lambang keberanian bahawa yang gagap tidak lemah dan yang pelik tidak semestinya asing. Yang berani tidak menunggu kita. Mereka bangkit dengan sendiri. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, ambillah kisah ini sebagai pedoman bahawa dalam gelap rimba pun akan ada cahaya yang bersuara, walau gagap tetap membela. Sekian daripada saya, Umar Mokhtar dari SK Damansara Utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.